cakap lagi leka. Dia tentu senang hati. Kau beli tiket ni. Oh. Jikalau abang merindu, sebutlah oh namaku. Lihatlah di bulan biru. Tiket. Mau beli tiket? Oh, mau beli tiket. Kau beli jual murah, Pak? Mau beli sana lagi murah. RM1 10 tiket. Gua sini jual 10, RM1 tinggal lagi murah. Hah? 10, RM1 tinggal lagi murah. 10, RM1 setengah murah. Lu mau makan orang? Gua jual murah. Murah. Oh, mau beli sih. Kau tak ada duit kecil? Oh, tak lah lebih kecil, lu angkat tinggi. Terima kasih ya. RM5 sudah kena tipu. Lang cak lang. Di sana tentulah bertemu. Di sana tentulah bertemu. Di sana tentulah bertemu. Aku nak pergi joget sekarang. Kamu tengok muda tak? Cantik. Orang dah ambil. Oh, itu orang. Dia minta ngau lebih 5%. Itu tak apa-apa. Kali habis lagu ini aku tak kasih channel aku. Jadi dia comel dia tu. Hah? Aku tak tahu menari caca sama mampu ni. Ini modern punya. Oh, itu senang. Nanti kau boleh tunjuk sama lu. Sekarang lu tengok, dia punya menari. Ini aku boleh ni, aku senang kali ni. Ini lagu dah nak habis. Lagu dah nak habis, aku pergi dulu. Mr. Yusof, mau tengok lu Maya cakap sama Amira. Cakap apa? Aku naik semput. Teman ini kalau lagi 5 minit lagi aku mati. Ini tarik gila ni. Ali, kau tahu aku tak boleh tunggu lama sini. Kau tahu bini aku tahu kan? Jadi ada tiket lagi tak? Ini tiket semua kau kasih sama dia. Kau cari dia punya alamat. Besok kau jumpa sama aku dekat ofis ni. Kalau kau dapat alamat dia Leng, aku nak berikan dia hadiah. Oh, ha? Kalau kawan aku Leng. Oh. Kawan-kawan, jangan pulang dulu ya. Kita ada meeting pasal ini. Balik dulu Amida. Kenapa? Ada urusan ini. Amida, ini tadi
Cina sama Melayu tu lah. Kenapa dia ni? Siapa tu? Yang mana? Tadi Cina tu. Orang Melayu. Oh, yang itu? Ha. Alah, macam biasa orang nak menari. Dia nak kenal abang ni. Iyalah, biasa-biasa. Tapi kau mesti jaga, Mida. Aku pula bermacam. Alah, asyik nak cemburu je tak habis-habis lah. Itulah. Habis tu jangan lupa ya. Baiklah. Besok petang lah, Akap Garden ni. Yalah. Baiklah. Jangan lupa ya. Iyalah. Besok pukul 5 tu pergi Akap Garden. Iyalah. Dulu muda-muda bukan macam kau. Senang sana sini kau dengan tak berhasil. Aku bukan macam kau, aku ni gemuk, makannya banyak. Kalau orang tak boleh ikut kataku, aku tak ingin ikut dia. Bukan macam kau. Kalau orang tak boleh ikut semangat aku tak mau ikut. Kau ni tak boleh dengar kataku. Tapi malam ni Mida dapat banyak tiket tau, Makcik. Bokol. Makcik, jangan marah-marah. Ciknya asyik Bokol. marah je lah. Bingung Mida. Habis apa lagi nak buat? Makcik sudahlah, berhentilah. Tak sama letih-meletih lah. Mida bingung. Mida kan dah bilang Mida bingung. Makcik asyik nak marah. Marah mana Mida penat-penat. Kerja. Siang nak praktis lagi. Sudah ya Makcik ya? Makin bingung aja Makcik ni. Marilah kita baliklah. Jangan dengar cakap orang, ingat? Oh, ngau sekarang tahu lu punya nombor rumah, oh. Yang nombor rumah. Tapi apa lolong, oh? Lolong berangkat. Oh, lolong berangkat, oh. Lolong berangkat. Terima kasih, oh. Terima kasih. Ayah, hantu. Siapa hantu? Oh, salah, Encik. Bagas, masuk sini. Masuk. Bikin kacau sama orang, ha? Kak? Oh, Kak. Ya? Saya tangkap orang ini. Saya nampak dia mengendap-endap dekat sana ni, dekat tepi rumah kakak tu. Kakak kenal ke sama dia? Oh, Mida, mari sini. Kenapa ni? Tak ada, Kak. Saya tangkap orang ni dekat sana. Saya nampak dia mengendap-endap kat tepi rumah kakak ni. Kakak kenal ke sama dia? Saya kenal dia, Encik. Ini kawan baik saya. Dia selalu datang kemari. Oh, kawan baik kakak, eh? Kalau gitu, Kak, jangan marahlah, eh? Jangan marah, eh? Oh. Ayah, lu orang Maya baik sekali. Tolong sama ngau. Maya terima kasih, oh. Tadi, di tempat joget, aku nampak kau bukan main baik lagi dengan aku. Tapi sekarang kenapa kau mengendap-endap? Oh, ngau kalau cerita Maya panjang sekali. Pasal ngau mau tolong ngau punya kawan. Dia suruh ngau datang sini, ambil lu punya nombor rumah. Nanti dia boleh tulis surat kasih sama lu. Oh, gua cukup suka tengok laki-laki. Kalau cakapan dia jujur dan lurus. Ngau pun suka orang baik lagi cantik. Maafkan aku ya, aku letih. Siapa nama kau? Oh, ngau punya nama Aling. Ngau belum kahwin. Ngau Yan Le. Ngau Buyang. Baiklah, selamat malam ya, Leng. Lu siapa nama? Oh, gua punya nama Ani. Itu Mida, gua punya anak saudara. Oh, lu punya nama Ani. Maya cantik, oh. Macam lu, oh. Lu pun lawa. Oh, ngau ini malam baru lengar. Lu satu orang bilang ngau lawa. Gua pun baru hari ini dengar satu laki-laki bilang gua cantik. Leng, besok kita jumpa lagi ya? Oh, pukul 5, oh. Hah? Pukul 5. Pukul 5? Gua tak boleh. Pukul 5. Gua besok nak pergi sama anak saudara gua. Pergi Pasir Ris. Gua ingat lu ikut sama. Oh, ngau pergi. Sama lu. Lia, sama Lia. Oh? Oh, lu ni pandai saja menawan hati gua. Selamat malam, Leng. Selamat malam, Ani, oh. Selamat malam, Leng. Selamat malam, oh. Selamat malam, Leng. Ani. Selamat malam, Ani.
Aling, lu kenapa nih? Hah? Kalau jadi macam ni? Oh, lu sudah bikin kacau. Lepas bau sudah hilang sekarang. Mau lagi si malam. Mau pergi jumpa mau punya laling. Dia pegang mau punya tangan. Dia punya bau banyak wangi. Tangan, pegang. Oh. Tangan siapa kau pegang? Oh, pegang Ani punya tangan. Nak dia punya makcik punya tangan. Oh. Tapi lu tak usah susah. Nanti satu hari gua boleh jadi lu punya pakcik. Pakcik? Kau sudah dapat address rumahnya? Oh, dia punya nombor rumah. Dia punya nombor rumah gua sudah tahu. 49 Lolong Bilangkat. Ya, dan aku tak boleh salahkan kau. Kau sudah jatuh cinta sekarang. Aku juga satu malam tak boleh tidur. Fikirkan sama Hamidah. Tapi malam ini kalau Hamidah tengok Aling. Ya kalau tengok ini bau terlepas. Oh, dia kalau tengok ini barang Aling. Mesti kasih sayang sama aku. Apa pasal mau ini malam, Tuan? Mau sudah janji. Ini petang pukul 5 kita mau jumpa sama dia. Aling, kau sudah janji pukul 5 petang. Oh, Aling, kau banyak bagus. Ada yang baik. Betul-betul kau. Betul kah, Tuan? Hula hoop. Bila mama pakai celana, papa garuk kepala. Bila mama menari caca, papa julingkan mata. Bila mama hula hoop, bisul papa meletup. Bila mama pakai yengki, papa masam sakit gigi. Hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula la 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 hula hoop. Makan dia. Bila papa sedang menyanyi, mama menari rock and roll. Papa pakai minyak wangi, mama mandi air sabun. Papa pakai baju ketat, mama mulai pakai barut. Papa potong celana singkat, mama potong rambut konton. Hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula hoop. Bini aku. Oh, bini aku. Mana dia? Mari. Leng bini aku leng. Sorry. Cik Esa. Betul Cik Esa nampak? Betul Cik Fatimah. Di mana? Kenapa ni? Ini kau bikin apa? Apa? Datang jumpa aku lah kalau kesampuan tu foto. Ilham. Cik Esa, betulkah Cik Esa nampak? Betul saya tengok dia tadi. Tapi takut salah orang barangkali. Betul kali Cik Esa salah orang. Memang orang selalu suka dua serupa. Mana boleh laki datang di sini? Laki saya sibuk, busy dengan dia punya pekerjaan.